Halo, selamat petang. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 012 166. Ini tengok satu berita, joke of the day lah ini. Berita Zahid assure seats for MIC MCA PRU 16 dia cakap. Pasal ada ura-ura cakap MIC MCA mau keluar BN. MIC MCA tak mau keluar BN. MIC MCA kasih tendang keluar sama UMNO, especially ni AMDAP. Selagi dia memimpin Barisan Nasional ini orang hancur barisan. Kasih sama Tokmat atau Johari, that's the best to lead Barisan Nasional. Other than that, barisan akan hancur. Saya boleh tulis kasih you, barisan akan hancur kalau ini orang lead next election. Jangan percaya sama dia. Kita barisan MCA, MIC semua dibuli oleh PKR Selangor tau, Pakatan Harapan Selangor. Satu ahli majlis pun tak nak kasih tau. And dia orang tak nak telur mau buka mulut tau. Pasal dia dapat jawatan timbalan Perdana Menteri, dan lagi dia punya member AMDAP semua dapat berapa menteri tau. Semua dapat menteri, 7 kan 8 kan tak tahu, termasuk dia 9. Semua dia orang comfortable mah. So dia apa peduli dengan MIC MCA. I want to give a message to MIC MCA. Don't trust this fella. Jangan percaya dia. Saya minta MIC MCA sama itu PBRS ke something daripada Sarawak ke Sabah tu, kasih tendang keluar ini UMNO daripada Barisan Nasional. UMNO kan maya kuat maya dia selalu cakap maya besar, dia orang maya kuat. Pergi lawan, independen lawan. Tak payah MIC MCA. Barisan Nasional bukan UMNO punya bapak punya. Itu milik 3 orang, MIC MCA dan UMNO dan PBRS. Okay, ini saya punya nasihat. Don't trust this fella. Tan Sri Vigneswaran, Datuk Seri V. Kasiong, jangan percaya ini orang.